Baiklah, terima kasih Bashir kerana sudi menjadi rakan pembelajaran digital saya dalam sesi pada kali ini. Jadi, sebelum saya ingin mengakhiri sesi kita, saya ingin bertanya, apakah pandangan keseluruhan awak terhadap pembentangan saya tentang kemahiran digital, OER dan PLE? Secara keseluruhannya, saya rasa pembentangan Rahana sangat baik dan mudah difahami. Cara penyampaian yang tersusun membuatkan saya lebih jelas tentang sub kemahiran digital serta kepentingan OER dan PLE dalam pembelajaran. Saya juga suka kerana Raihana menggunakan berbagai sumber seperti YouTube, Facebook, jurnal, berita dan laman web. Ini menunjukkan maklumat yang disampaikan bukan hanya daripada satu sumber sahaja, malah lebih sahih dan menyeluruh. Baiklah, terima kasih Bashir. Daripada semua isi yang saya bentangkan tadi, bahagian manakah yang paling menarik perhatian awak? Bagi saya, bahagian yang paling menarik ialah penerangan tentang PLE atau Personal Learning Environment. Sebelum ini saya menggunakan berbagai aplikasi untuk belajar, tetapi saya tidak tahu bahawa gabungan aplikasi tersebut sebenarnya membentuk persekitaran pembelajaran digital itu sendiri. Selepas mendengar pembentangan ini, saya lebih memahamilah bagaimana setiap aplikasi mempunyai fungsi yang berbeza tapi saling melengkapi. Baiklah, pada pendapat awak, adakah alat digital seperti Google Docs, Canva, ChatGPT dan YouTube benar-benar membantu dalam pembelajaran awak? Ya, bagi saya aplikasi-aplikasi tersebut sangat membantu. Contohnya Google Docs pun Google Documents memudahkan saya menyiapkan tugasan secara berkumpulan. Canva pula membantu menghasilkan bahan yang lebih kreatif. YouTube memudahkan saya untuk memahami topik yang sukar saya pahami melalui video. Manakala ChatGPT membantu saya mendapatkan penerangan dan idea awal sebelum saya mula menulis ataupun melakukan apa-apa kerja. Namun begitu, saya tetap akan menyemak semula maklumat menggunakan jurnal atau sumber yang dipercayai supaya maklumat yang digunakan lebih tepat. Baiklah, terima kasih atas perkongsian itu. Sebagai penutup, adakah awak mempunyai cadangan untuk saya menambah baik pembentangan ini pada masa akan datang? Cadangan saya ialah Raihana boleh menambah lebih banyak contoh penggunaan alat digital dalam situasi sebenarlah. Misalnya bagaimana guru menggunakan Google Classroom atau Canva semasa PDP. Selain itu, mungkin boleh selitkan sedikit demonstrasi ringkas penggunaan aplikasi supaya pembentangan menjadi lebih kreatif dan menarik. Baiklah, terima kasih Bashir atas maklum balas dan cadangan yang sangat membina. Saya akan mengambil kira semua cadangan tersebut untuk menambah baik pembentangan saya pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi kerana sudi berkongsi pandangan bersama saya. Terima kasih. Terima kasih.